Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Datuk Seri Johari bin Ayub menjelaskan status calon pemain warisan Harimau Malaya, Roderjo Hogaldo. Skuad Harimau Malaya baru sahaja selesai mengharungi aksi pemanas badan berdepan Cape Verde pada Khamis sebagai persiapan menghadapi Vietnam untuk perlawanan kelayakan Piala Asia. Dikala persiapan rancak dibuat, para peminat masih menanti kehadiran pemain warisan baharu Malaysia yang dikhabarkan beraksi di Colombia ketika ini untuk America de Cali, Rodrigo Hogaldo. Nama Hogaldo menjadi sebutan ramai apabila laporan media di Colombia mengatakan bahawa beliau layak wakili Harimau Malaya miliki susu galur dari nenek belah ibu yang berdarah Malaysia. Lantaran itu, Datuk Seri Johari Ayub selaku Presiden FAM menjelaskan bahawa Roderjo Hogaldo masih belum dapat dipastikan kehadirannya pada aksi menentang Vietnam nanti. Tentang itu, Rodrigo Hogaldo main lawan Vietnam, kita, FAM, belum pasti, kata Datuk Seri Johari Ayub menurut laporan Harimau Malaya. Malah, beliau turut meminta agar penyokong Harimau Malaya menunggu pengumuman atau pengesahan yang akan dibuat sendiri oleh jurulatih pasukan kebangsaan, Peter Klamovski.